Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak bawa korang jalan-jalan untuk bermain dengan air banjir. Seronok tahu banjir ni, sebab kita boleh tengok pelbagai reaction orang. Kadang-kadang orang ni orang ramai ni kan dia berpusu-pusu nak pergi main air. Dah jadi macam satu pesta air pula. Okey, dah sampai dah pun. So tengok tak dekat sini nampak kan ada kereta-kereta yang orang parking tepi jalan tu. Yang orang parking tepi jalan ni sebab mungkin dia daripada kawasan rendah, rumah dia dekat kawasan agak rendah, jadi mereka parking dekat tepi-tepi bahagian jalan yang agak tinggi lah untuk selamat daripada dinaiki air. Banyak kereta diparking di sebelah-sebelah tu ya. Ni muka cuak ni sebab ada anjing kat sebelah So kita tengah beria nak main air, tiba-tiba ada ternampak anjing pula tengah tengok kita kat lorong sebelah tu. Tapi tak apalah, dia tak kacau kita pun. Okey, ni acah-acah ala-ala macam penyelamat lah pula kan. Tapi cuba tengok So air memang naik tinggi lah. So kawasan rumah yang agak rendah ni memang tenggelam lah. So kalau rumah yang memang sentuh tanah tu, so lantai dia tak ada tiang kan, so memang air masuklah dalam rumah. Tapi dekat sini dia orang steady je, cool je, chill je. Cuba tengok orang kat sini. Steady je dia orang naik perahu. Daripada rumah dia daripada bawah sana tu. So dia orang naik perahu datang untuk membeli barang keperluan dekat bahagian yang atas ni ni penyelamat ni beria nak bermain air dengan set baju hujan dia tu. Tapi best lah main air. Seronok sebenarnya, tapi saya terlupa. Patutnya saya bawa jala saya Bolehlah kita menebar jala. Dapat rezeki. Mana tahu ikan tengah naik ni musim-musim awal banjir. Sebab kalau awal-awal banjir ni untuk fasa 1, biasanya ikan dia macam sesat lah, ikan terkejut. So dia hore-hore juga, sebab first banjir ni dia tak besar sangat. So mereka ni banyak lah naik ke permukaan air. Jadi rezeki jugalah sebenarnya. Jomlah kita enjoy main air.